Pantang larang drive kereta yang guna gearbox DCVT yang korang kena tahu. Nak jaga DCVT ni tak adalah susah mana pun sebenarnya, dia senang je. Tapi adalah beberapa benda penting yang korang kena tahu. Nombor 1, servis berkala. DCVT ni penting untuk korang servis ikut jadual. Biasanya korang kena tukar minyak CVT setiap 40,000 sehingga 60,000 km. Minyak CVT ni dia ada formula khas untuk pastikan komponen dalam gearbox sentiasa dilincirkan dengan baik. Abaikan servis ni risiko gearbox korang haus dan cepat rosak tu lebih tinggi. Kalau gearbox rosak, korang tahulah berapa duit korang kena keluar. Yang kedua, elak tekan minyak secara mengejut. Di CVT ni dia tak suka sangat kalau korang tekan minyak mengejut, sebab gearbox CVT ni direka untuk pecutan yang lancar. Jadi kalau boleh, elakkan tekan pedal secara agresif untuk jaga smoothness dan tahan lebih lama lagi box korang tu. Yang ketiga, kurangkan beban berlebihan. Beban berat yang melampau boleh buatkan DCVT ni lebih cepat haus. So kalau korang bawa ramai orang ataupun barang yang berat, tak ada masalah. Tapi jangan selalulah overload kereta korang tu. Beban yang berlebihan buatkan gearbox korang ni kena kerja lebih keras dan boleh buat dia cepat panas. Yang terakhir, elak kerap main stop and go. DCVT ni paling serasi dengan pemanduan yang lancar. Kalau korang suka stop and go atau terperangkap dalam trafik, biarkan kereta dalam gear N masa korang berhenti lama tu. Sebab benda ni boleh kurangkan beban pada sistem CVT korang. Kesimpulannya, nak jaga DCVT ni tak susah pun. Servis ikut jadual, elakkan tekan minyak mengejut, jaga beban dan pandu secara lancar. Kalau korang ikut pantang larang ni, DCVT korang boleh tahan lama tanpa banyak masalah.